Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afiqah akan membentangkan infografik saya yang berkaitan SDG 13. Tajuk saya ialah langkah atasi perubahan iklim di mana di bawah SDG 13 Climate Action. SDG 13 merupakan salah satu matlamat pembangunan lestari yang memfokuskan kepada tindakan segera untuk tangani perubahan iklim dan juga mengurangkan impaknya terhadap manusia serta alam sekitar. Slogan yang saya gunakan ialah Act Now, Save Tomorrow. Slogan ini membawa maksud bahawa tindakan yang kita lakukan hari ini, walaupun kecil, dapat berikan impak besar kepada generasi akan datang. Jika kita tak bertindak sekarang, kerosakan alam sekitar akan jadi semakin teruk dan sukar untuk dipulihkan. Antara langkah atasi perubahan iklim yang saya letakkan ialah penjimatan elektrik, mengurangkan penggunaan plastik, menanam pokok, menggunakan pengangkutan awam, pengurusan sisa yang baik dan juga mengadakan kempen kesedaran. Untuk tindakan pertama ialah penjimatan elektrik. Dengan menutup lampu dan peralatan elektrik apabila tidak digunakan, menggunakan peralatan cekap tenaga dan mengurangkan pembaziran tenaga, kita dapat mengurangkan pelepasan karbon daripada sumber tenaga fosil. Tindakan yang kedua pula ialah mengurangkan penggunaan plastik, terutamanya plastik sekali guna. Plastik mengambil masa ratusan tahun untuk terurai dan menyumbang kepada pencemaran laut serta pelepasan gas rumah kaca. Menggunakan beg guna semula dan mengelakkan plastik adalah langkah mudah tapi sangat berkesan. Seterusnya ialah menanam pokok. Pokok menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, sekaligus membantu stabilkan suhu bumi. Menanam pokok juga menyokong biodiversiti dan juga mencegah hakisan tanah. Tindakan keempat ialah menggunakan pengangkutan awam. Penggunaan kereta secara berlebihan menyumbang kepada pelepasan karbon dan dengan memilih bas, kereta api, berbasikal atau berjalan kaki, kita dapat mengurangkan pencemaran udara dan meningkatkan kualiti alam sekitar. Tindakan kelima ialah pengurusan sisa yang baik seperti mengasingkan sampah, mengitar semula serta mengurangkan pembaziran makanan. Pengurusan sisa yang betul mengurangkan gas metana daripada tapak pelupusan dan membantu menjaga kebersihan persekitaran. Yang terakhir ialah mengadakan kempen kesedaran. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perubahan iklim sangat penting kerana perubahan hanya berlaku apabila lebih ramai orang memahami masalah dan tahu bagaimana mereka boleh membantu. Kempen kesedaran dapat menggalakkan orang lain mengambil tindakan positif. Kesimpulannya, setiap tindakan yang dipaparkan dalam poster ini mungkin nampak kecil, tetapi apabila dilakukan secara bersama-sama, ia mampu memberi kesan besar dalam melindungi bumi. SDG 13 bukan hanya tanggungjawab kerajaan tetapi tanggungjawab kita semua. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.